Okay guys, selamat datang di channel yang sudah berhabuk. Dan kini dia kembali dengan video baru. So, welcome back to Ayam Purba. Yeah, welcome back. So hari ni kita main game fear color apa tah. Tapi ni game yang game escape gitu. So saya dah main sedikit. Sebenarnya saya ada buat video, tapi video tu ada masalah, so nak kena ulang balik. So cerita dia menceritakan tentang kita seorang budak yang pergi main kat taman, and kita termasuk dalam bilik tu guys. Dan tu bukan bilik bisha-bisha. Itu bilik yang akan menunjukkan korang neraka berwarna. Ada patung oing-oing. Okay, kita ambil patung Arnab. Patung, apa tu, gajah. Patung gajah. Dan kita masuk. Kita dah terkena perangkap guys. Oh no. Tak, pintu dia hilang gitu weh. Ini bukan bilik biasa ni. Apa tu? Apa dia cakap? Close the door. Bola pula boleh terapung ya. So, welcome to the game. Kat sini ada mainan. Okay, saya dah main dah, saya dah tahu. So, dekat sini kita bukan. Ya Allah, kita tak ambil kek tu. Oh no guys, kita tak boleh. Kalau ambil kek tu nyawa kita jadi 10 ya. Tapi tak apalah. Okay, game ni tak susah mana pun. Ada gula-gula. Ni untuk isi energi guys. Hi, I don't really. Okay, saya dah tahu guys. So, perkenalkan guys, nama baby ni adalah Baby Pian. Yep, ni Baby Pian guys. Dia macam Baby in Yellow kan. Baby in Yellow, baby dalam kuning. Baby, apa tak nama dia? Baby in ke Baby in Yellow? Apa tak? Baby in Yellow sih. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Okay, kita kena cari item ni guys. Sabar. Walaupun sebenarnya nak buka pintu tak ada item, tapi kita cek dulu. Mana tahu ada kan? Betul tak? So, yang korang tengok tadi level 1, maksudnya dia ada beberapa level. Kita kena lalui beberapa level. Alright, tak ada apa-apa. Okay. Alright. Semua dah buka? Oh, situ belum. So, kalau dia tak nak kita buka apa-apa pintu ataupun rosak ke benda atau tidak, dia akan jadikan kita macam meatball. Do I care? You look my face? Okay, let's go. Tolak. Okay. Jentolak lori simen. Makan dulu. Allah, sikitnya lah hai tambah. Kejap. Makan dulu. Makan dulu. Datuk Bandar panggil, perlu bantuan. Makan. Saya lapar ni. Okay, let's go. Okay, dah. Cukup. Ni ada lagi. Makan lu. Benda boleh makan lu. Okay, kita tolak. Okay, nice. Kita buka. Alright guys, kat sini lah permainan dia bermula. Saya dah main sampai sini. So, maklumlah jika nampak saya ni macam pro. Memang pro pun. Okay, kita buka sini dulu. Sini dulu. Jangan gegabah guys, Alright. Awalnya dapat kamera. Nice juga. Lepas tu ada backpack dekat ni, depan sana. So, saya kena ambil sebab backpack tu amat penting ya. Tak ada backpack, kita tak boleh ambil item. Datuk Bandar panggil, perlu. Oh, ni ada puzzle prize. Tu. Apa tu? Oh, tak ada hilang dah. Selalu ada kat situ guys. Tak apa. Mungkin dia simpan tempat lain kan. Game horror. Makan dulu.
Benda boleh makan dulu. Okay, tak ada apa-apa. So, ada Chimera je kat sini. Kita pergi. Let's go, guys. Baby pian. Oh, baby pian. Baby pian, guys. Okay, backpack dia dekat. Tu. Warna hijau. So, dengan backpack ni kita boleh ni lah. Oh, ni apa? Flyer. Ten. Baby pian dia bukan biasa-biasa, guys. Nanti korang tengok sendiri. Dia baby yang bukan baby, ya. Baby neraka jahanam. Ya. Okay ni. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, guys. Kita check dulu. Sebelum kita buka Chimera ni. Okay, tak ada apa-apa. Chimera kat sini. Buka ini dululah. Oh, yang ni. Labirin tu, guys. Sekejap lagi kita ni. So, sebenarnya... Oh. Okay, yang ni dia mati. Kesian, guys. Dia berjuang untuk... Dia mengorbankan diri dia demi memberitahu kita. Yang benda tu adalah bom. Okay, tak ada apa-apa. Kita macam mengorbankan dia tau. Sebab, okay lah. Kita fokus pada misi Baby pian. Guys, tu dia baby pian. Korang nak tengok? Oi, tu nanti Wow. Baling teruk pun orang baling mecun lah. Muka balik bom. Tapi tak apa, dia slowly. Okay, guys, sabar. Aduh, dia dah ke sana dah. Bom dia jauh kau. Tu kalau dia main lontar peluru tu. Aduh. Sabar guys. Kita slowly. Macam mana nak ni? Okay. Saya tahu. Jalan terus. Tak boleh. Bom dia. Wah. Boom. Kaboom. Ning nang. Sini woi. Betul kot. Mati tanam, dek. Bukan mati keranda. Okay. Okay, let's go. Cepat. Oh. Okay. Buka. Alright. Tutup. Nice. Okay, guys. So, ternyata ya, patung dia boleh dibuka-buka macam tu. Sini ada something ke? Give me something important. X. Tak apa-apa penting sebenarnya X ni. Sebab saya pun tak tahu X ni untuk apa, guys. Tapi tak apalah. Kita cari item. Sini apa-apa? Tak ada apa-apa. So kat sini ada X je. Sangat tidak penting. Okay guys, kita pergi sini. So far so good. Mana Chimera dia kat mana? Oh, sana. Let's go guys. Mungkin dia sudah all the way ke sini. On the way. Alright. Ini yang saya lemah ni. Okay. Alright. Let's go. Saya sempat main sampai sini, guys. So, tak silap saya ada game. Ni. Jangan risau, guys. Saya handal. Alamak. Saja prank. Okay, kali ni saya betulnya. Tengok. Dia pancing. Okay. Kali ni betul.
Eh. Kali ni betul. Ya Allah. Okay, jangan gelojoh. Susah ni. Okay. Eh. Okay. Alright. Nice. Okay. Apa tu? Puzzle piece. Let's go. Ni apa? You need a hammer. Oh. So, kalau... Okay. Terbuka sih pintu tu. Aku rasa tertutup pintu tu. Okay. Okay, let's go. Okay guys, so far so good. Rasanya tertutup pintu tu. Tapi tak apa, kita teruskan lari. Oh no. Baby pian. Dia tak nampak kita guys. So don't worry. Pintu tu. Ke pintu sini ah? Lupa. Pintu sini. Right, let's go. Let's go guys. Hijau. Cing. Nah, so sekarang kita pakai kamera lagi. Kamera ni kita pergi dekat. Alright, let's go guys. Lari. Dia ke sana. Allahu Akbar. Baby pian. Wih, jauh bom dia. Aduh, waduh. Bye-bye. Okay guys. Kita gelocok dia dulu. Gelocok time. Mana go? Sudah datang. Dragon dah datang. Oh, dia malas nak main dengan kita. Macam tu kau baby pian kau? Faham? Tu slowly. Sneaky guys. Okay. Perlahan. Okay guys, sabar. Okay. Dia lagi belum? Lagi. Oh, dekat sana. Kamera. Nanti dia perlu kaki hijau juga ya. Kamera tak hitam. Kita kena pancing baby pian tu sampai ke ni apa? Sampai ke tempat dia yang ni. Lari. Sorok. Okey. Kita sorok dulu. Ya guys, ini lemari yang ni kita boleh menyorok ya. So don't worry. Mana dia? Tu. Kita tunggu berapa. Alright guys, kita keluar. Nice, dekat sana. Let's go. Cabut. Nah, kita dah buka pintu. Ni. Saya pun dah pernah ke sini. So don't worry lah, level 1 ni easy lah ya. So kejap. Let me thinking. Sini. Sini. Lepas tu ni ada button. Ni bahaya betul lah ni. Ada cake, tak apa, energy kita banyak. Nah, ni. Nice. Kita naik lift guys. Tapi lift ni bukan naik turun. Lift ni pusing. Let's go. Nah. Yang ni tak silap saya. Nah, macam tu. Lepas tu kita pergi sini. Lepas tu. Yang ni dia akan pusing automatik. Nah. Let's go, pusing.
nice. Okay, sini tak boleh tekan. Hati-hati. Lepas tu kita ke... ke mana ni? Oh, ni. Ada something kah? Yang boleh kita ambil guys? Important kah? Tak ada. Nak lalu mana ni? Oh, ya. Benda tu. Dia macam bunyi dia. Wait. Apa dia pegang tu? Okay, I know. Wait. Saya dah lupa, ya. Pusing. Kejap. Alright. So, tak silap benda ni. Kan? Betul tak? Aha. Pusing automatik ke benda ni? Pusing. Tak. Okay, let's go. Nice. Lepas tu. Ya Allah, ini dah terpusing sana. Alright. Okay. Lepas tu? Okay. Alright. Sini. Ke sini. Boleh? Okay. Lepas tu? Weh, ni macam mana? Boleh tunduk tak? Tak boleh juga. Ke button ni? Macam mana kita dapat? Oh! Boleh tak? Ada apa-apa jadi? Tak ada apa-apa terjadi, guys. Oh, ni. Ini kita tekan yang ni. I'm confused right now. Okay, guys. Kita tak boleh ke sini juga. Ni boleh tekan button. Button tak ada. Ni button ke? Tak juga. Where is... Macam mana aku buat lah? Wait guys, sabar. Ya Allah, dia dekat sini. Macam mana boleh? Okay. Kita duduk sini dulu guys. Baby pian. Okay. Lepas tu? Oh. Okay. Let's go. Maybe tak lagi ke? Tak ada. Walaupun saya agak pusing. Okay. Lepas tu, yang ni macam mana? Macam mana ni? Tak ada button kat sini. Ada button tersorok kah? Wait. Guys. Rupanya ada button guys kat sini. Alright. Nah. Button dia tersorok cuy. Okay, let's go.
Baru betul. Oh no. Ni macam mana? Alamak. Ni macam mananya? Ni button apa? Oh. Okay. Ada button. Let's go. Oh, sini. Alright. Yes, akhirnya. Oh, hammer. Ajaib. Guys, saya tahu hammer, guys. Let's go, guys. Okay. Kita balik. Let's go. Akhirnya, setelah sekian lama, saya cari button tu. So, sekarang kita ada hammer. Hammer ajaib. Okay. Baby pian. Hello, baby pian. Okay, baby pian tak ada, guys. Salah. Ya Allah, baby pian kat situ punya. Palingnya. Okay. Lari sikit. Alright, let's go, guys. Terpecah kan? Hiya. Tak ada apa-apa. Oh no, guys. Ni buat pipi marah. Okay, mungkin sekian video kita sampai sini dulu. Nanti saya akan cuba cari yang lain. So, terima kasih yang telah menonton, guys. Video Ayam Purba. Yep. Dan saya harap korang video ni dapat menghilangkan rindu korang kepada saya. Sebab saya tahu korang rindu video saya. Kalau macam tu lah dia mati. Okay, bye. Salam jumpa di video next. Okay. Dadah didi dudu. Assalamualaikum. Kok.